Korang tahu tak yang ni bunga apa? Kalau korang tahu, just komen dekat sini apa namanya bunga ni. Kalau tak tahu pun komen dekat sini. Saya Kawita Das from Osana Beauty. So yang ni hari ni I dah bagi tahu untuk sensitive skin, makanan yang perlu avoid dan juga boleh makan. So yang ni memang bagus untuk diminum. Maksudnya korang rebus and tapis, minum macam tu je, tak perlu tambah dengan gula-gula ke apa-apalah, just macam green tea je. Okay. And then second, avoid, maksudnya korang kenalah avoid makanan mengandungi terlalu pedas dan juga pedas jugalah. Maksudnya cili-cili tu kan, kalau boleh kurangkan. Sebab kalau korang makan makanan yang terlalu pedas, boleh dikatakan kulit korang kering, gatal macam tu. And bunga ni kebaikan detox kita punya badan, usus kita lah akan clear. And kurangkan keredahan badan kita, and also antioksigen tu memang tertinggi. So cuba guna, maksudnya cuba rebus, minum setiap hari macam tu lah. And untuk luaran, korang boleh guna kita punya trial combo set, sabun Arudan Paca dan juga Osana Oil secara konsisten. So dekat sini kita ramai dah repeat order yang trial combo set. So sekarang korang sekiranya tak cuba, bolehlah cuba sekarang juga. I letak yellow bag. Harga pun memang rendah sangat. Boleh check dengan yellow bag. Thank you.